KPM. Salam Malaysia Madani. Wah, seronok bukan kalau kita dapat berbasikal begini setiap hari? Baiklah, mari bersama Cikgu Nurhayati binti Adhani dari SMK Dato' Haji Kamaruddin. Kita akan terokai topik kayuhan ria untuk sejahtera. Tahukah anda Hari Basikal Sedunia disambut pada 3 hari bulan Jun pada setiap tahun? Berdasarkan sumber daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, seramai 29.9% isi rumah di Malaysia memiliki basikal pada tahun 2019. Peratusan ini menunjukkan peningkatan tahun demi tahun apabila masyarakat mula cakna akan kepentingan kayuhan ria untuk sejahtera. Ya, murid-murid, tahukah murid-murid bahawa Hari Basikal Sedunia disambut pada 3 hari bulan Jun pada setiap tahun? Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, sebanyak 29.9% isi rumah di Malaysia memiliki basikal dan tahun demi tahun peratus ini semakin meningkat. Baiklah murid-murid, mari cikgu kongsikan konsep kayuhan ria untuk sejahtera. Baiklah murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan kayuhan ria untuk sejahtera? Baiklah, aktiviti berbasikal yang santai dan menyeronokkan. Selain itu, kayuhan ria ini dapat menggalakkan gaya hidup sihat dan mesra alam. Seterusnya, tujuan adalah semata-mata untuk meningkatkan kesihatan diri dan masyarakat. Selain itu murid-murid, kita dapat membina jalinan hubungan sosial yang lebih positif dalam kalangan ahli keluarga, rakan-rakan maupun seluruh masyarakat. Dan yang paling penting, apabila kita berbasikal, kesihatan fizikal dan mental akan lebih terjamin. Baiklah, selain itu, cikgu ingin kongsikan manfaat berbasikal. Berbasikal memerlukan koordinasi antara kaki, tangan, mata serta keseimbangan badan yang baik. Hal ini dapat membantu meningkatkan daya koordinasi tubuh kita. Selain itu, murid-murid, dengan aktiviti berbasikal dapat merawat penyakit artritis. Seterusnya dapat menurunkan kadar kolesterol, menguatkan tulang dan merehatkan minda. Cikgu ingin berkongsi juga tentang fakta berbasikal. Murid-murid tahu tidak? Apabila kita berbasikal dalam tempoh 1 jam dapat membakar 1050 kalori. Seterusnya, dengan berbasikal sejauh 32 kilometer seminggu dapat mengurangkan risiko penyakit jantung. Di sini cikgu ingin berkongsi dengan murid-murid tentang aktiviti manfaat berbasikal yang seterusnya, iaitu yang paling penting, aktiviti berbasikal dapat mengurangkan pencemaran udara dan juga pencemaran bunyi. Amalan gaya hidup sihat ini akan mengurangkan jejak karbon kerana tidak menggunakan bahan api fosil. Baiklah, cikgu paparkan satu persoalan kepada semua murid, iaitu aktiviti berbasikal merupakan suatu amalan rekreasi yang dapat memberikan manfaat terhadap kesihatan diri selaras dengan slogan Badan Cergas, Otak Cerdas. Bincangkan. Baiklah, sebelum kita meneruskan aktiviti kita pada hari ini, cikgu ingin menerangkan tentang satu teknik yang paling mudah
kepada semua murid untuk penulisan karangan, iaitu teknik KCMS. Apakah yang dimaksudkan dengan singkatan KCMS, murid-murid? Baiklah, maksud KCMS ini adalah singkatan daripada Kit Celik Mengarang Selangor. Dalam bahagian pendahuluan, cikgu ingin telusuri kita perlu membina perenggan pendahuluan dengan TIK atau THINK. Murid-murid faham tidak apakah itu TIK atau think ini? Baiklah, dalam bahagian pendahuluan karangan, kita perlu membina beberapa ayat. Okey, untuk yang pertama, T iaitu ayat tema, I merujuk kepada ayat isu atau masalah, dan K merujuk kepada ayat kehendak soalan. Seterusnya, T merujuk kepada ayat tema, H pula merujuk juga kepada ayat huraian tema, I merujuk kepada ayat isu atau masalah, N merujuk kepada negatif huraian isu yang negatif, dan seterusnya K merujuk kepada ayat kehendak soalan. Murid-murid boleh menggunakan TIK dan THINK ini untuk penulisan karangan yang lebih banyak perkataannya, kita akan menggunakan THINK. Baik, seterusnya untuk perenggan isi pula, kita boleh menggunakan to, hu, co, ke. Apakah yang dimaksudkan dengan akronim to cukup ini? Baiklah murid-murid, untuk to merujuk kepada topik, iaitu ayat isi. Seterusnya, hu merujuk kepada ayat huraian topik ataupun isi. Co merujuk kepada ayat contoh, ke merujuk kepada ayat kesan, dan pi merujuk kepada ayat penegas. Murid-murid, dalam bahagian penutup pula, kita boleh menggunakan kecaha. Apakah yang dimaksudkan dengan akronim kecaha ini, murid? Baiklah, dalam bahagian penutup, kita perlu membina 3 ayat, iaitu ke merujuk kepada ayat kesimpulan, ca merujuk kepada ayat cadangan, dan ha merujuk kepada ayat harapan. Baiklah murid-murid, kita berhenti rehat seketika. Berjumpa lagi selepas ini. Hai semua, saya Nisaki, pengacara Didik TV KPM, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Pada mereka tahu excited nak makan jualan-jualan raya, tapi kesihatan tetap kena jaga. Banyakkan minum air kosong, okey? Hai murid-murid, kita bertemu lagi. Baiklah murid-murid, cikgu paparkan persoalan pada hari ini, iaitu aktiviti berbasikal merupakan suatu amalan rekreasi yang dapat memberikan manfaat terhadap kesihatan diri selaras dengan slogan Badan Cergas, Otak Cerdas, Bincangkan. Murid-murid, mari kita terokai bagaimana kita ingin membina karangan jenis perbincangan ini. Murid-murid, berdasarkan teknik KCMS, kita boleh membina kerangka penulisan dengan menyatakan pendahuluan yang mengandungi elemen TIK. Kemudian pada bahagian isi kita menggunakan tohu cokep, dan pada bahagian penutup karangan kita boleh menggunakan kecaha. Murid-murid, cikgu ingin berikan tip untuk kita membina perenggan pendahuluan menggunakan kaedah KCMS ini. Dalam bahagian pendahuluan, kita perlu membina ayat tema. Ayat tema untuk kita mencungkil idea, untuk kita mendapatkan ayat yang jelas. Kita boleh bertanya kepada diri kita, iaitu mengapakah berbasikal menjadi pilihan rakyat Malaysia?
Baiklah murid-murid, di sini cikgu sediakan rakaman audio cadangan pembinaan ayat tema berdasarkan persoalan yang telah cikgu berikan. Mari kita dengarkan. Ayat tema, amalan gaya hidup sihat seperti berbasikal kini menjadi pilihan masyarakat Malaysia untuk beriadah bersama keluarga. Ya, murid-murid, dalam ayat tema ini, murid boleh bertanya soalan kepada diri sendiri dan cuba untuk membina ayat tema dengan betul. Amalan gaya hidup sihat seperti berbasikal kini menjadi pilihan masyarakat Malaysia untuk beriadah bersama keluarga. Mari kita telusuri bahagian yang seterusnya. Untuk bahagian I, iaitu isu, baik, antara soalan yang boleh kita bertanya kepada diri kita iaitu apakah halangan untuk melakukan aktiviti berbasikal. Mari kita dengar audio ini. Ayat isu, namun demikian, akibat kekangan waktu disebabkan oleh rutian harian yang padat, masyarakat kurang mengamalkan aktiviti ini. Ya, murid-murid, jelas bukan ayat isu tersebut? Seterusnya, untuk bahagian kehendak K, kita boleh bertanya, adakah aktiviti berbasikal memberikan banyak manfaat terhadap kesejahteraan hidup masyarakat? Baik, mari kita dengarkan cadangan jawapan. Ayat hendak, oleh yang demikian, terdapat pelbagai manfaat aktiviti berbasikal demi kesejahteraan hidup masyarakat. Begitulah cara untuk kita membina bahagian pendahuluan yang lengkap. Okey, kita dapat melihat kita menggunakan beberapa elemen penting iaitu ayat tema, ayat isu dan ayat kehendak. Jadi sudah lengkaplah bahagian pendahuluan karangan kita. Seterusnya, murid-murid, cikgu ingin berkongsi untuk membina bahagian perenggan isi 1. Baik, mari kita bertanya, mengapakah berbasikal menjadi pilihan rakyat Malaysia? Ayat topik. Pada pendapat saya, aktiviti berbasikal dengan kerap merupakan cara yang terbaik untuk mengurangkan risiko penyakit artritis. Ya, murid-murid, dalam perenggan isi kita menggunakan to, iaitu ayat topik, dan kita cuba bertanya untuk mendapatkan ayat topik tersebut. Baik, seterusnya, untuk bahagian huraian, murid-murid perlu bertanya, mengapakah aktiviti berbasikal boleh mengurangkan penyakit artritis? Mari kita dengarkan cadangan jawapan murid. Ayat huraian. Hal ini dikatakan demikian kerana aktiviti berbasikal merupakan satu senaman yang dapat membantu menggerakkan sendi dan meningkatkan kekuatan otot. Murid-murid, jelas bukan ayat huraian tersebut? Cikgu teruskan dengan ayat contoh. Apakah contoh bahagian sendi dan otot yang terlibat semasa aktiviti berbasikal? Baik murid-murid, sudahkah murid-murid fikirkan ayat yang sesuai untuk menjawab persoalan tersebut? Mari kita fikirkan, mari kita dengarkan jawapannya. Ayat contoh. Sebagai contoh, aktiviti berbasikal boleh menyokong sendi dan menguatkan otot di bahagian betis dan pinggul. Ya, di sini cikgu paparkan perenggan isi 1 yang telah lengkap dengan ayat topik, ayat huraian dan ayat contoh. Kita menggunakan to, hu dan co. Seterusnya, bagi perenggan isi yang kedua, kita menggunakan to. Kita bertanya kepada diri kita, apakah manfaat aktiviti berbasikal yang seterusnya? Mari kita dengarkan. Ayat topik. Selain itu, aktiviti berbasikal boleh membantu menurunkan tahap kolesterol dalam badan. Ya, jadi masa murid menghurai ayat topik, murid boleh bertanya dalam diri murid-murid dan inilah hasil ayat topik tersebut. Seterusnya,
Bagi ayat huraian, bagaimanakah aktiviti berbasikal dapat menurunkan tahap kolesterol dalam badan? Ayat huraian. Aktiviti berbasikal dapat membantu menurunkan tahap kolesterol melalui proses pembakaran lemak untuk meningkatkan tahap metabolisme dalam badan. Jelas bukan? Baik, yang seterusnya ayat ke atau kesan. Apakah kesan jika tahap kolesterol dalam badan berjaya dikawal? Mari kita dengarkan. Ayat kesan. Kesannya, aktiviti berbasikal dapat menjamin kesihatan diri, keluarga dan masyarakat. Ya, murid-murid, dapat kita lihat di sini perenggan isi yang kedua ini telah lengkap dengan to, hu dan ke. Baik, cikgu ingin berkongsi tentang bahagian penutup, bahagian yang terakhir dalam penulisan karangan. Dalam bahagian penutup ini, kita menggunakan ke, ca, ha. Baik, kita bertanya kepada diri kita untuk membina ayat kesimpulan. Apakah kesimpulan daripada aktiviti berbasikal ini? Mari kita dengarkan. Ayat kesimpulan. Kesimpulannya, aktiviti berbasikal harus dilakukan bersama-sama ahli keluarga kerana banyak manfaatnya. Jelas bukan? Baik, seterusnya elemen ca atau cadangan. Apakah cadangan anda tentang aktiviti berbasikal selain daripada isi yang dinyatakan? Baiklah, murid-murid, sudah fikirkah ayat yang sesuai bagi persoalan ini? Mari kita dengarkan. Ayat cadangan. Masyarakat juga boleh berbasikal di taman rekreasi sambil menghirup udara segar dan menikmati pemandangan yang indah. Ya, murid-murid, seterusnya bahagian yang paling akhir iaitu ha ataupun harapan. Nyatakan harapan anda tentang aktiviti berbasikal ini. Sudahkah murid-murid berfikir? Mari kita dengarkan bersama. Ayat harapan, semoga aktiviti berbasikal dapat dijadikan sebagai amalan gaya hidup sihat selaras dengan slogan badan cergas, otak cerdas. Murid-murid, cikgu telah berkongsi pada bahagian penutup ini. Kita lihat ayat yang lengkap ke, ca dan ha. Baiklah murid-murid, kita berhenti rehat seketika. Bertemu lagi selepas ini. Assalamualaikum, saya Masymilan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Fatin. Ingat, bila nak balik kampung tu jangan lupa tengok dulu kenderaan kita sebelum gerak ke kampung. Baru kita bawa kereta ke balik kampung. Okey, so hati-hati di jalan raya. Hai murid-murid, kita bertemu lagi. Baiklah murid-murid, tibalah masa yang tunggu-tunggu untuk aktiviti menulis. Mari kita mudahkan. Cikgu kongsikan paparan persoalan tentang topik kayuhan ria untuk sejahtera. Aktiviti berbasikal merupakan suatu amalan rekreasi yang dapat memberikan manfaat terhadap kesihatan diri selaras dengan slogan badan cergas, otak cerdas. Bincangkan. Murid-murid, sebentar tadi cikgu telah kongsikan teknik penulisan KCMS. Baiklah, mari kita lihat bagaimana menulis karangan yang lengkap pada bahagian pendahuluan. Amalan gaya hidup sihat seperti berbasikal kini menjadi pilihan masyarakat Malaysia untuk beriadah bersama keluarga. Namun demikian,
Akibat kekangan waktu disebabkan oleh rutin harian yang padat, masyarakat kurang mengamalkan aktiviti ini. Oleh yang demikian, terdapat pelbagai manfaat aktiviti berbasikal demi kesejahteraan hidup masyarakat. Murid-murid, beginilah bentuk penulisan karangan lengkap pada bahagian pendahuluan yang menggunakan teknik T, I dan K. Baiklah, dalam aspek T iaitu tema, murid perlu membina ayat tema. Seterusnya, I merujuk kepada isu atau ayat masalah, dan yang ketiga ialah K iaitu ayat kehendak soalan. Baik, jelas bukan? Seterusnya, pada pendapat saya, aktiviti berbasikal dengan kerak merupakan cara yang terbaik untuk mengurangkan risiko penyakit artritis. Hal ini dikatakan demikian kerana aktiviti berbasikal merupakan satu senaman yang dapat membantu menggerakkan sendi dan meningkatkan kekuatan otot. Sebagai contoh, aktiviti berbasikal boleh menyokong sendi dan menguatkan otot di bahagian betis dan pinggul. ya murid-murid, dalam bahagian perenggan isi yang pertama ini, kita menggunakan ayat to atau topik. Seterusnya ayat hu iaitu huraian, dan yang ketiga ialah ayat co iaitu contoh. Baik, mari kita dengarkan karangan lengkap dalam bahagian perenggan isi kedua. Selain itu, aktiviti berbasikal boleh membantu menurunkan tahap kolesterol dalam badan. Aktiviti berbasikal dapat membantu menurunkan tahap kolesterol melalui proses pembakaran lemak untuk meningkatkan tahap metabolisme dalam badan. Kesannya, aktiviti berbasikal dapat menjamin kesihatan diri, keluarga dan masyarakat. Ya, dalam bahagian perenggan isi kedua ini, kita menggunakan ayat topik, to, seterusnya ayat huraian, hu, dan ayat kesan, ke. Baiklah murid-murid, dalam bahagian yang akhir, kita menulis perenggan penutup. Dalam perenggan penutup, kita menggunakan teknik kecaha. Mari kita dengarkan. Kesimpulannya, aktiviti berbasikal harus dilakukan bersama-sama ahli keluarga kerana banyak manfaatnya. Masyarakat juga boleh berbasikal di taman rekreasi sambil menghirup udara segar dan menikmati pemandangan yang indah. Semoga aktiviti berbasikal dapat dijadikan sebagai amalan gaya hidup sihat selaras dengan slogan Badan Cergas, Otak Cerdas. Ya murid-murid, beginilah bentuk bahagian penutup. Kita menggunakan ke iaitu ayat kesimpulan, ca merupakan ayat cadangan, dan ha merupakan ayat harapan. Murid-murid, beginilah karangan lengkap yang telah kita bina menggunakan teknik KCMS. Baiklah, sebelum cikgu mengakhiri segmen pada hari ini, cikgu ingin menyanyikan satu lagu yang bertajuk KCMS. Dengarkanlah. Tak perlu aku ragui panduan yang cikgu beri, kita semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Mengetahui karangan yang diuji, bagaimana nak cari isi pendahuluan juga penutup, dengan tunjuk ajar diberi, kita mampu olah isi. Sebelum menulis karangan kerangka, haruslah dibina, pelajari teknik KCMS agar kita lebih bersedia menulis dengan tekunnya. Ku tahu teknik tik dan tin, ku tahu teknik bahu cokel kecah, bahagian penutup huraiannya harus jelas dan matang, kesemua teknik disatukan, huraian yang berkesinambungan. Oh cikgu, di situ kita bina peribahasa mutiara kata. Semoga karangan kita huraiannya jelas menarik. Ingatilah selalu panduan KCMS. Sekian,
Terima kasih. Jumpa lagi.